Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua sesi yang lalu kita telah selesai membahaskan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi Al-Matin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat lagi maha gagah perkasa. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk muka surat yang ke-258. Kita akan masuk ke nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang seterusnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid Ar-Raqib. Asy-Syahid yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, dia menjadi saksi. Ar-Raqib pula bermaksud yang maha mengawasi, yang maha mengawasi. Jadi kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran pada malam ini berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syahid. Yang pertama dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah kata dia maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi kalau kita nak faham konteks ayat ni secara umum bermaksud Allah menyaksikan segala apa yang berlaku, tak kira perkara itu berlaku secara terbuka atau tersembunyi. Allah menjadi saksi. Kita buat sesuatu perkara di hadapan orang ramai, maka orang ramai dapat menjadi saksi. Tetapi bila kita buat satu perkara tersembunyi, orang lain tak nampak, maka tak ada siapa yang dapat menjadi saksi kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi kepada semua perkara. Sebab Allah nampak segala apa yang berlaku, Allah dengar segala bunyi, tak kira perlahan mana bunyi tersebut, suara tersebut, dan Allah ilmunya berada di mana-mana, ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan dalam surah Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa dia menyaksikan segala sesuatu yang berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang merujuk kezaliman yang dilakukan oleh satu kaum kepada orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Buruj Allah sebut qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, dengan api yang menyala-nyala. Izhum 'alaiha qu'ud, yang mana ketika itu izhum 'alaiha qu'ud, mereka itu menyaksikan apa yang mereka lakukan. Itu dalam kisah ashabul ukhdud, bagaimana orang-orang yang menggali parit ini, mereka akan, raja yang zalim itu menyuruh orang-orang beriman masuk ke dalam parit lalu dinyalakan api. Jadi bukan sekadar mereka bunuh an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, mereka itu duduk di sekeliling tempat dibakarnya orang-orang beriman tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman, dibakar di dalam parit tersebut. Dan Allah kata, tidaklah orang-orang kafir ini wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, tidaklah mereka buat semua ni, tidaklah mereka menyeksa orang-orang beriman ni, melainkan kerana orang beriman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi lahu mulkus samawati wal ard, mereka beriman kepada Allah yang memiliki, yang memerintah langit dan bumi. Lepas tu Allah kata, wallahu ala kulli syai'in syahid,
Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyaksikan segala sesuatu. Allah nampak apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi daripada contoh yang pertama ini, Allah menyatakan Allah menjadi saksi ke atas kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini kepada orang beriman. Maka nak memberitahu kepada kita, apa pun kezaliman yang berlaku kepada kita, walaupun mungkin tak ada orang yang datang membela kita, walaupun mungkin tak ada orang yang menyaksikan kezaliman tersebut, boleh jadi orang menzalimi kita dalam keadaan yang tersembunyi, orang tak tahu. Ataupun boleh jadi orang ramai melihat kezaliman itu berlaku, mereka menyaksikan kezaliman itu menimpa kepada kita. Tetapi orang-orang yang melihat itu, yang menyaksikan, mereka tidak memberi penyaksian mereka. Bila orang tanya, betul ke dia ni, si fulan ni buat kezaliman kepada orang ni? Dia kata, tak, kami tak nampak apa-apa. Kami tak nampak apa-apa pun, walaupun mereka nampak. Maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyaksikan. Dan bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi saksi, Allah bukan menyaksikan macam tu saja. Allah akan balas. Kalau itu satu bentuk kezaliman, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas kezaliman tersebut. Kalau itu satu bentuk ketaatan, kita buat satu benda kebaikan dan tak ada orang saksikan, tapi Allah menyaksikan kebaikan kita, maka Allah akan balas. Dan begitu jugalah orang-orang yang membakar orang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah, ujian, cubaan kepada orang beriman. Fatana, menimbulkan fitnah. Kalau kita terjemahkan, menimbulkan fitnah. Fatana ni maksudnya, kalau dari segi bahasa, dia bakar, dia satu proses kita bakar emas untuk kita bezakan emas tu tulen ke tak ke, nak keluarkan kotoran-kotoran dia. Jadi sebab itu fitnah itu satu bentuk ujian, nak bezakan siapa orang yang beriman dengan tidak. Jadi Allah kata orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang beriman dan mereka membakar orang-orang beriman, kalau mereka tidak bertaubat daripada kesalahan mereka yang sangat teruk ini, maka mereka akan mendapat neraka Jahannam dan azab yang membakar. Jadi pada hari yang penuh dengan kezaliman ini, kalaulah seluruh manusia tak nak menjadi saksi, misalnya kita dizalimi oleh seseorang, dibawa kes kita ke mahkamah, dan kita tahu ada orang nampak kita dizalimi, tetapi orang yang nampak tersebut dia tak nak pula menjadi saksi kat mahkamah, dia tak nak bagi keterangan. Atau boleh jadi orang yang nampak satu kezaliman berlaku itu, dia memberikan pula penyaksian yang palsu, syahadatuz zur, dia bohong dekat mahkamah. Hakim kata, tanya dia, kamu nampak tak orang si fulan bin si fulan ni buat kezaliman kat orang ni? Dia kata tak. Dia kata dia tak nampak. Ataupun dia kata dia nampak benda yang lain, orang lain yang buat. Jadi manusia, walaupun dia menyaksikan sesuatu, boleh jadi dia tidak dapat memberikan penyaksian tersebut. Boleh jadi ada orang dia nak jadi saksi tapi dia takut. Mungkin diugut oleh penjenayah yang besar. Kalau kamu jadi saksi, keluarga dia habis. Jadi dia diamkan diri, dia tak sebut apa dia nampak. Atau boleh jadi ada orang dia nampak sesuatu tetapi dia menyatakan sebaliknya kerana kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menyaksikan dan dia akan membalas dengan penuh keadilan dan rahmat daripada dia. Kita lihat ayat yang seterusnya yang menyebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asy-Syahid, Allah menyaksikan. Surah An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi saksi. Jadi nak tengok apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dalam ayat yang surah An-Nisa ayat 79 kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Allah kata ma asabaka min hasanah, apa sahaja kebaikan yang menimpa diri kamu, yang dapat pada diri kamu,
maka itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'ah, dan apa pula keburukan yang menimpa diri kamu, itu datang daripada kamu. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, kemudian Allah kata, kami mengutus kamu wahai Muhammad sebagai utusan kepada sekalian manusia. Dan cukuplah wakafa, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu yang pertama bahawa segala kebaikan yang kita dapat ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala, dan daripada rahmatnya. Kemudian segala keburukan yang menimpa diri kita ini pula, kata Allah, ialah daripada diri kita sendiri, daripada amal-amal keburukan yang kita lakukan. Dalam surah Asy-Syura Allah kata, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa-apa musibah yang menimpa diri kamu adalah disebabkan oleh tangan-tangan kamu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Nak bagi tahu segala kesakitan, kesusahan yang kita berlaku diri kita ni, keburukan itu datang daripada kesilapan-kesilapan diri kita sendiri, dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi adakah musibah itu sendiri benda buruk? Itu yang kita kena faham. Dosa tu buruk, dan musibah tu boleh jadi disebabkan dosa kita. Tetapi adakah musibah itu sendiri buruk? Musibah itu tak buruk. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam banyak hadis Sahih Muslim, Nabi SAW kata, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa dengan hamun wala hazanun, tidaklah dengan kesedihan dan kerisauan, melainkan hatta sampailah kalau tercucuk duri pada diri dia, melainkan kafarallahu anhu biha min khatayahu, melainkan Allah jadikan semua itu kesusahan-kesusahan itu, kerisauan-kerisauan itu sebagai kafarah, penghapus kepada dosa-dosa yang dilakukan. Lepas Allah dah sebutkan tentang konsep tersebut, Allah kata pula, Allah mengutuskan Nabi SAW kepada manusia, sekalian manusia sebagai utusan. Untuk apa? Menyampaikan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Untuk menerangkan kepada manusia apa dia perkara yang Allah suka, apa dia perkara yang Allah redha, dan apa pula perkara yang Allah tak suka. Lepas itulah baru Allah kata cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Maksudnya Allah menjadi saksi bahawa dia telah mengutuskan engkau wahai Muhammad, dia telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menjadi saksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala apa yang perlu disampaikan kepada manusia. Sebab boleh jadi ada orang mungkin beranggapan pada hari kiamat nanti dia boleh jawab ke hari akhirat, kata Nabi SAW ada benda yang Nabi SAW tak sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang Nabi Muhammad SAW telah lakukan. Maka Allah akan menjadi saksi bahawa Nabi SAW telah menyampaikan segala apa yang perlu dilakukan, yang telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan menerangkan kebenaran kepada manusia keseluruhannya. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah satu jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kalaulah ada orang yang cuba nak kata Nabi sallallahu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan wahyu, ada ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sampaikan, maka cukuplah Allah menjadi saksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala-galanya kepada umat dia. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi semua ayat ni menerangkan sifat kesaksian Allah Subhanahu Wa Taala, penyaksian Allah, tetapi dalam segala konteks yang berbeza-beza. Jadi surah Al-Hajj ayat 17 ni kita nak tengok dia bercerita tentang apa. Surah Al-Hajj ayat 17 Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang kepelbagaian agama. Allah kata, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang beriman, wallazina hadu, dan orang-orang Yahudi, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Nanti insya-Allah pada tengok sabiin ni penganut agama apa. Wan nasara, orang-orang penganut agama Kristian, wal majus, dan orang-orang majusi penyembah api, wallazina asyraku, dan orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah lah yang akan membuat keputusan, memberi keputusan di antara orang-orang ini, penganut agama yang berbeza-beza ini pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi ayat ni nak bagi tahu orang-orang ini mungkin mereka duduk satu tempat sama-sama, tapi pada hari kiamat nanti Allah akan putuskan keputusan mereka, yang mana Allah akan memasukkan ke dalam syurga orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, tak kiralah dia ahlul kitab seperti Nasara ke, Yahudi ke, ataupun penyembah api seperti Majusi ke, ataupun orang-orang musyrikin yang lain yang menyembah berhala, pokok dan semisalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti Allah akan beri keputusan yang beriman masuk syurga, yang kafir akan masuk ke dalam neraka Allah. Sesungguhnya Allah Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan atas apa-apa yang telah mereka lakukan. Allah dengar, Allah Maha memelihara, menjaga segala apa yang mereka katakan, perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, walaupun perlahan mana pun suara mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala apa yang dirahsiakan atau yang mereka sembunyikan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang golongan ni. Tadi Allah dah bagi tahu nanti pada hari kiamat Allah akan buat keputusan kepada antara orang beriman dan orang kafir. Orang kafir masuk neraka, orang beriman masuk syurga. Dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ini pula ada orang kadang-kadang dia gunakan ayat surah Al-Baqarah ayat 62 menceritakan tentang orang beriman, Yahudi, Nasara, Sabiin. Jadi ada orang kata ayat surah Al-Baqarah ni menunjukkan Islam mengiktiraf agama-agama lain. Allah kata dalam ayat Al-Baqarah ayat 62, Allah kata, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 62, Allah kata sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian, Nasara, dan orang-orang Sabiun, sesiapa di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat dan melakukan amal soleh, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala balasan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan kepada mereka.
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan untuk mereka. Ayat ini digunakan oleh golongan-golongan pluralism nak mereka katakan bahawa Allah menerima semua agama ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabi'in, sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat dan melakukan amal soleh, maka dia akan dapat pahala. Seolah-olah ayat itu macam itulah. Jadi apa sebenar konteks ayat ni? Pertama kita nak lihat, tadi kita dah tahulah orang Yahudi, orang Nasara, kita faham Yahudi, Nasara. As-Sabi'in ni pula, pada bahasanya Saba'a ni bermaksud kharaja, keluar. Jadi Sabi ini bermaksud orang-orang yang keluar. Jadi kalau disebutkan Saba'a fulanun, jadi bermaksud orang yang keluar. Dia keluar daripada apa? Orang Sabi ini, kata Imam Al-Baghawi, lah orang yang dia suka sering keluar daripada agama mereka. Mereka berpindah-pindah agama. Kejap agama A, kejap agama B, kejap agama C. Jadi itu orang-orang Sabi'in. Jadi ulama' membahaskan tentang mereka. Ada yang menyatakan mereka ini adalah Ahlul Kitab. Ada yang kata Sabi'in ini adalah Ahlul Kitab. Ada pula yang menyatakan, sebab itu ada sebahagian orang, misalnya diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu menyatakan sembelihan orang-orang Sabi'in ini, dia adalah macam sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasara, halal dimakan. Jadi itu sebahagian pendapat. Tapi ada juga yang menyatakan mereka ini bukan Ahlul Kitab, tapi agama mereka ni macam percampuran antara Yahudi dengan Majusi. Sebab itu kenapa mereka dinamakan dengan sebagai Sabi'in? Kerana mereka ni keluar daripada agama. Kejap buat agama tu, kejap amal agama ni, jadi macam bercampur-campur agama mereka. Dan ada pula sebagian ulama' menyatakan Sabi'un ini mereka adalah kelompok yang berada antara Yahudi dengan Nasara, bercampur-campur pegangan mereka. Dan Qatadah pula menyatakan Sabi'un ni mereka adalah kaum yang membaca kitab Zabur. Zabur pada siapa? Nabi Daud, kan? Dan mereka ini pula mereka menyembah para malaikat, macam orang musyrikin pula. Orang musyrikin kan menganggap malaikat, ada sebagian musyrikin menganggap malaikat tu adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama mereka solat menghadap ke arah Kaabah. Dan tapi dalam masa yang sama mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sabi'un ni macam kelompok yang mencampur adukkan agama. Sebab tu Imam Baghawi nukilkan daripada Qatadah, kata mereka akhazu min kulli din syai'a, mereka ambil daripada setiap agama dicampur-campurkan. Jadi itu sebahagian pendapat ulama' lah tentang golongan Sabi'un ni. Jadi surah Al-Baqarah ayat 62 ni, ada orang kata itu ayat pluralism lah. Jadi apa konteks dia sebenarnya? Imam Ibn Katsir rahimahullah menukilkan riwayat daripada Imam Ibn Abi Hatim daripada Mujahid. Dia menyatakan daripada Salman Al-Farsi, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang orang-orang penganut agama yang dulu dia menganut agamanya. Lalu dia pun ceritalah kat Nabi SAW tentang amal ibadah kaum dia tu. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat ni bukan bercerita tentang orang-orang Yahudi, bukan bercerita tentang orang Nasara di zaman Nabi SAW dah turun. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi zaman dahulu, yang mana orang-orang Yahudi yang masih berpegang kepada Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang berpegang kepada Injil, yang mana orang-orang Yahudi Bani Israel misalnya, umat Nabi Musa alaihi salam,
yang mana mereka pegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Sampailah bila datang Nabi Isa, mereka akan ikut pula Nabi Isa alaihi salam. Dan sebab mereka ikut Nabi yang ada pada zaman tersebut. Tetapi bila datang Nabi Isa, tetapi mereka masih lagi nak pegang syariat Nabi Musa alaihi salam, maka mereka musnahlah, hancur. Mereka tak termasuk dalam ayat ni. Begitu jugalah orang-orang yang mengikut Nabi Isa, orang Nasara. Sebelum turunnya Nabi SAW, selagi mana mereka pegang pada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa AS, mereka orang beriman. Mereka dikira beriman. Tetapi bila turunnya Nabi Muhammad SAW, datangnya Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW, kalau mereka masih lagi nak berpegang dengan ajaran Nabi Isa, walaupun mereka pegang, contohlah mereka pegang Injil yang sebenar sekalipun, maka mereka dah dikira kafir. Jadi ayat ni tengah cerita tentang orang-orang yang sebelum tu, bukannya orang-orang yang ketika mana Nabi SAW telah diutuskan. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah kata secara jelas, wa may yabtaghi ghairal islami dina, sesiapa yang mengambil agama lain selain Islam, falay yuqbala minhu, tidak diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari kiamat nanti dia akan menjadi orang-orang yang sangat rugi. Jadi kenapa saya quotekan tentang isu ni, sebab ayat ni adalah antara ayat yang orang gunakan untuk kata kita menerima semua agama. Kalau kita kata kita menerima semua agama dalam konteks menerima kewujudannya, betul. Kita tak boleh nak paksa orang masuk Islam. Tapi kalau maksud menerima kewujudan agama, maksudnya kita mengiktiraf semua agama ni diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak benar. Ayat tadi tengah bercerita tentang kaum-kaum terdahulu, orang Yahudi yang ikut Nabi Musa sebelum turunnya Nabi Isa, yang ikut Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tu perlu difahami dengan konteks yang betul. Kita lihat ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi tentang, tadi sebut sifat Allah Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Salah satu nama yang mempunyai maksud yang sama dengan Asy-Syahid, hampir sama dengan Asy-Syahid, ialah Ar-Raqib. Ar-Raqib yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawasi, yang sentiasa mengawasi. Dalam surah An-Nisa disebutkan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kamu. Apa ayat dalam surah An-Nisa yang Allah sebut Allah sentiasa mengawasi kamu? Allah mulakan dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu, daripada Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menjadikan daripada diri yang satu itu, daripada Nabi Adam itu, diciptakan pasangannya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkembangbiakkan daripada kedua-duanya zuriat dan keturunan yang banyak dan yang ramai. Kemudian kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut nama-namanya
kemudian bertakwalah dalam isu hubungan silaturahim. Selepas itulah Allah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi kamu, maha mengawasi kamu atas apa yang kamu lakukan. Lepas Allah sebut tentang penciptaan manusia daripada pelbagai bentuk, daripada Adam alaihi salam dengan tujuan apa? Daripada Hawa. Lepas tu Allah SWT bagi tahu, takutlah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan silaturahim. Kemudian Allah kata sesungguhnya Allah maha mengawasi. Nak bagi tahu kat kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang apa yang kita lakukan dalam hubungan sesama manusia kita. Kezaliman-kezaliman yang kita buat kepada orang lain, kezaliman yang kita buat mungkin kepada orang-orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita, tindakan kita memutuskan silaturahim, semua itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah tahu siapa yang jalinkan hubungan silaturahim, dan Allah tahu siapa pula yang memutuskan hubungan silaturahim. Bila disebutkan tentang silaturahim, dia merupakan satu hubungan yang khusus, orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Silah tu hubungan, ar-rahim tu rahim yang ada dalam seorang wanita. Jadi maksud dia hubungan orang yang ada hubungan kekerabatan. Jadi Allah tahu kadang-kadang ada orang kelihatan macam dia memutuskan silaturahim. Contoh bila dia tegur kesilapan yang dilakukan oleh kaum kerabat dia dan semisalnya. Lepas tu orang kata tindakan kamu ni menyebabkan putusnya silaturahim. Tapi Allah kata Allah maha mengawasi, Allah tahu apa yang berlaku sebenarnya. Ada juga orang yang dia buat kezaliman kepada saudara-saudara dia, kaum kerabat dia, tak tolong. Apa benda maksud kita menyambungkan hubungan silaturahim? Mudahnya menyambungkan silaturahim ni maksud kita tunaikan hak orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Bila mereka kesusahan, kita bantu mereka. Bila mereka perlukan nasihat, kita tolong mereka. Kita cuba jalinkan hubungan yang baik dengan mereka. Itulah maksudnya menjalinkan hubungan silaturahim. Jadi Allah tahu ada orang mungkin ada orang yang diuji dalam keluarga dia, ada kaum kerabat dia ke adik-beradik dia yang dekat depan dia baik, tapi kat belakang tikam dari belakang. Allah tahu semua tu. Allah maha mengawasi. Allah tahu siapa yang khianat kepada ahli keluarga sendiri dan siapa yang benar-benar nak menjalinkan hubungan. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang Asy-Syahid, yang maha menyaksikan, yang Ar-Raqib, yang maha mengawasi, maka kita tahu bahawa tidak ada sedikit pun daripada apa yang kita lakukan terlepas daripada penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Allah menyaksikan, maka termasuklah di dalamnya Allah maha mendengar, termasuklah di dalamnya Allah maha melihat, termasuklah di dalamnya Allah maha mengetahui. Jadi dengan semua itu, sebab itu Asy-Syahid ni dia membawa masuk semua tu. Allah dengar, melihat, dia tahu segala-galanya. Penglihatannya meliputi segala sesuatu, pendengarannya meliputi segala sesuatu, pengetahuannya meliputi segala sesuatu, dan tidak ada apa yang tersembunyi daripada dia. Jadi manusia yang benar-benar beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha menyaksikan, kesan daripada keimanan itu ialah, pertama, dia tidak akan kisah kalau orang tak nampak kebaikan dia, dan dia akan cuba berusaha menyembunyikan kebaikan yang perlu disembunyikan. Contoh, dia rajin baca Quran. Orang mungkin tak nampak dia rajin baca Quran sebab mungkin dia baca Quran kat rumah dia, seorang-seorang dia baca Quran. Bila jumpa kawan-kawan, dia borak-borak macam biasa, tak ada, orang tak nampak pun dia baca Quran. Jadi mungkin orang kata, kau ni tak pernah nampak pun kau baca Quran. Mungkin kita rasa tu, kenapa dia kata aku tak baca Quran? Sepatutnya kita, tak apalah, orang tak menjadi saksi kita baca Quran, tapi Allah tahu mungkin pada waktu-waktu kita bersendirian, kita memilih nak baca Quran pada waktu-waktu tersebut. Kita cuba nak menyembunyikan amalan kita daripada pandangan manusia, sebab kita tahu kita ada Allah Asy-Syahid.
Jadi bila kita tahu kita ada Allah Asyahid, kita tak sibuk nak tunjuk kat orang, tak sibuk nak cerita kat orang kita buat itu, kita buat ini dan semisalnya. Sebagaimana kita disuruh sembunyikan keaiban kita, dosa-dosa kita, begitu jugalah amal-amal ketaatan kita yang tak sepatutnya orang tahu, yang tak ada keperluan orang tahu, kita kena sembunyikan. Kita bangun malam ke, qiyamul lail ke tak ke, kita puasa sunat ke tidak ke, itu semua benda-benda yang tak perlu diceritakan kat orang. Sebab buat apa? Kita dah ada Allah. Kita dah ada Allah Asyahid. Bukannya kalau orang tak tahu nanti tak ada siapa, nanti kat waktu kat akhirat tak direkodkan kebaikan kita, tak. Allah yang menjadi saksi atas apa yang kita buat. Dan kesan lagi keimanan bila kita percaya Allah ni yang maha menyaksikan, Allah yang maha mengawasi. Kita jaga diri kita walaupun tidak ada orang di sekeliling kita. Walaupun tak ada orang nampak apa yang kita lakukan, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha mengawasi kita. Allah tahu apa yang kita buat, kezaliman yang kita nak lakukan. Allah tahu perancangan jahat yang ada dalam hati kita, keazaman kita nak lakukan kezaliman kat orang lain. Semua Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Walaupun mungkin kita menzahirkan di hadapan masyarakat, di hadapan orang ramai, kitalah manusia yang paling baik, tetapi Allah menjadi saksi kepada diri kita sendiri. Manusia boleh silap dalam memberikan penyaksian. Sebab manusia dia nampak satu perkara, tapi boleh jadi dia, bila dia terangkan tu, dia salah faham dengan apa yang dia nampak. Itu manusia. Walaupun manusia menyaksikan, tapi boleh jadi dia silap waktu ketika menjadi saksi. Atau boleh jadi dia menyembunyikan kebenaran. Atau boleh jadi dia terpaksa sembunyikan sebab dia tak mampu nak bagi kesaksian yang benar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha gagah, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, dia apabila Allah menjadi saksi, maka saksi itu adalah saksi yang benar. Dan tidak ada siapa yang terlepas daripada penyaksian Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang seterusnya yang menggunakan nama Allah Ar-Raqib, surah Al-Ahzab ayat 52. Kita nak tengok ayat ni cerita pasal apa. Ayat surah Al-Ahzab ni, ayat 52, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj. Allah kata kat Nabi SAW, tidak dihalalkan kepadamu lagi untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain selepas ini. Wala an tabaddala bihin, dan tak boleh juga engkau menggantikan isteri engkau ini dengan wanita-wanita yang lain. Walau a'jabaka husnuhun, walaupun engkau tertarik dengan kecantikan wanita-wanita lain tersebut. Illa ma malakat yaminuk, melainkan kecuali terhadap hamba-hamba yang engkau miliki. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah Subhanahu Wa Taala ini dia menyaksikan, dia mengawasi segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat benda tu, nak buat benda yang Allah larang. Tapi Allah nak bagi tahu, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, Allah tahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat. Ayat ni tengah cerita pasal apa? Surah Al-Ahzab ayat 52. Ayat ni nak bagi tahu kat Nabi SAW bahawa lepas ni Nabi SAW tak boleh dah kahwin lagi, dan tak boleh ceraikan isteri dia. Nabi SAW ada berapa orang isteri? 11. Ada perbezaan pendapat, tapi 11 yang masyhur. Tapi Nabi SAW dalam satu masa, maksimum yang Nabi SAW pernah ada isteri ialah 9 orang. Sebab Khadijah dah meninggal lah sebelum Nabi SAW kahwin dengan isteri lain. Lepas tu, isteri Nabi SAW paling ramai Nabi SAW pernah ada dalam satu-satu masa ialah 9 orang. Sebab ada salah seorang isteri Nabi SAW, tak silap saya Zainab, atau yang siapa Zainab,
yang mana dia meninggal dunia selepas beberapa bulan dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Khuzaimah. Dia meninggal dunia lepas 2 atau 3 bulan berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu masa tu, yang maksimum Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada isteri adalah 9 orang. Dan lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tak boleh dah. Jangan kahwin dah dengan wanita-wanita lain. Dan isteri-isteri ni tak boleh diceraikan. Yang 9 orang tu. Yang 9 orang tu tak boleh diceraikan dan tak boleh dah kahwin dengan wanita-wanita lain. Kata As-Sa'di, kenapa? Apa hikmah? Antaranya ialah ini merupakan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sifat syukur daripada Allah. Bagaimana Allah bersyukur kepada hamba-hambanya? Allah memberikan ganjaran keistimewaan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memilih bila jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak dapat hidup mewah macam orang lain. Jadi mereka memilih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memilih untuk mengutamakan akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi keistimewaan kepada mereka. Waktu tu 9 orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, lepas ni dah tak boleh dah Nabi SAW kahwin dengan orang lain dah. Cukup 9 orang tu. Dan tak boleh menceraikan salah seorang daripada mereka pun. Tak dibenarkan. Sebab apa? Apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan? Itu sebagai ganjaran kepada mereka. Kerana setiap isteri ini pada hari kiamat nanti mereka akan bersama dengan suami terakhir mereka. Jadi itulah Nabi SAW adalah satu-satunya suami mereka. Jadi mereka kekal dengan Nabi SAW sampai meninggal dunia. Jadi itu kelebihanlah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW. Kan selama ni kita dengar Nabi SAW tak ada limit kan untuk perkahwinan. Dia ada sampai satu masa Allah bataskan, Allah kata dah tak boleh dah. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia, Nabi SAW hanya ada 9 orang sahaja isteri. Maksud lepas 9 tu Nabi SAW dah tak berkahwin dah dengan sesiapa. Cuma ayat 52 ni dinasahkan oleh ayat 51. Akhirnya turun, Allah benarkan balik untuk Nabi SAW kahwin dengan mana-mana wanita yang dia kendaki. Tapi Nabi SAW tak kahwin dah. Dalam riwayat At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta uhilla lahun nisa. Nabi SAW meninggal dunia ketika mana lepas tu dah dihalalkan kepada Nabi SAW untuk kahwin lagi dah. Tapi waktu tu Nabi SAW tak kahwin dah, cukup dengan 9 orang. Sebab lepas tu Nabi SAW meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dalam ayat ni, Allah mengawasi. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang Nabi SAW lakukan. Bukanlah nak bagi tahu mungkin Nabi SAW akan langgar arahan Allah tu, tapi itu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga bila Allah kata walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalaulah Nabi SAW mereka-reka, kata Allah cakap satu benda yang Allah tak cakap, Allah akan hukum Nabi SAW. Bukan maksud Nabi SAW akan buat benda tu, tapi itu sebagai satu peringatan. Nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah tak pilih bulu. Dengan Nabi SAW pun Allah bagi warning untuk patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Okey, kita berhenti sebentar sebelum kita masuk muka surat ayat yang seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat yang seterusnya, ayat surah Al-Ma'idah ayat 117. Itu ayat yang terakhir kita akan baca pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berkata kepada kaum dia, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Nabi Isa bagi tahu ke Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menyatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau telah perintahkan kepada aku, iaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan aku dan Tuhan kamu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan kata Nabi Isa alaihi salam, aku menjadi saksi terhadap mereka selagi mana aku bersama dengan mereka. Maksud Nabi Isa menjadi saksi pada apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Nabi Isa lagi, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kemudian Nabi Isa kata, kemudian apabila engkau telah sempurnakan tempohku, kan Nabi Isa diangkat ke langit, maka engkaulah yang akan mengawasi keadaan mereka, dan engkaulah akan menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayat ni nak bercerita, Allah tanya kat Nabi Isa pada ayat yang sebelum tu. Allah tanya kat Nabi Isa AS, wahai Isa, engkau ke yang suruh manusia cakap? Allah kata kat Nabi Isa AS, a'anta qulta linnas, adakah kau yang pergi cakap kat manusia, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, kamu ke yang pergi suruh manusia menjadikan kamu dan ibu kamu ini dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku tak sebut benda yang aku tak sepatutnya sebut. Dan Nabi Isa kata ke Allah, in kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau betul aku sebut mesti kau dah tahu. Allah memang tahu Nabi Isa AS tak sebut benda tu, tak pernah suruh kaum Nasara untuk sembah dia, tak pernah suruh kaum Nasara untuk sembah mak dia. Tapi Allah tanya. Jadi dia kata, kalau aku cakap macam tu mesti kau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku tak tahu apa yang ada pada dirimu. Nabi Isa AS nak bagi tahu bahawa Allah mengetahui segala perkara. Jadi nak bagi tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kaum Nabi Isa AS. Mereka mungkin mendakwa Nabi Isa yang ajar perkara-perkara tersebut. Kata Nabi Isa anak Tuhan, kata ada Tuhan bapa dan semisalnya. Lalu Allah menjadi saksi bahawa Nabi Isa AS tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran kesyirikan itu kepada kaum mereka. Jadi kita lihat sedikit tentang definisi asyahid. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, maksud asyahid adalah yang melihat segala sesuatu, yang tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. Dia dengar semua bunyi, semua suara yang kuat ataupun jelas. Dia melihat sesuatu sama ada yang halus ataupun yang kasar, yang kecil maupun besar, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Asyahid menyaksikan, Ar-Raqib mengawasi. Jadi Ar-Raqib ni dia lebih khususlah maksudnya, bukan sekadar menyaksikan,
bahkan mengawasi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawasi apa yang kita lakukan. Allah nampak dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas dengan apa yang kita lakukan. Sebab itu Syekh Sa'di ketika menghuraikan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Raqib dan Asy-Syahid, dia menyatakan bahawa kedua nama ini adalah mempunyai maksud yang sama. Yang Maha menyaksikan dengan yang Maha mengawasi adalah maksud yang hampir sama, kata Syekh Sa'di. Semuanya menunjukkan pendengaran, penglihatan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Dialah yang mengawasi apa yang kita buat. Jadi tuan, insyaAllah minggu hadapan kita akan masuk beberapa ayat lagi yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha menyaksikan dan Maha mengawasi kita. Jadi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asy-Syahid dan Ar-Raqib ni, barulah kita dapat mencapai makam kedudukan muraqabatullah, merasai pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Nabi SAW pernah terangkan dalam hadis Jibril, bila ditanya apa itu ihsan, kata Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah engkau nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa illam takun tarahu, dan kalau kamu tak dapat nak rasa macam tu, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi kita kena usaha agar nama Allah Ar-Raqib ini benar-benar melekat dalam diri kita sampai kita sampai ke tahap muraqabah, sentiasa merasakan Allah nampak kita, sentiasa merasakan Allah mengawasi kita. Bila kita ada feeling yang macam tu, maka kita akan jagalah segala amal-amal kita, tindak tanduk kita. Kita pastikan apa yang kita buat ialah benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha dan suka. Kita akan jaga perkataan yang keluar daripada mulut kita. Kita pastikan yang keluar daripada mulut kita tu memang hanya yang mendatangkan pahala dan kebaikan sahaja, dan bukan mendatangkan kemurkaan Allah. Sebab Allah dengar segala apa yang kita ucapkan walaupun sangat perlahan suara kita. Wallahu alam, sampai di sini sahaja untuk malam ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung dan kita tamatkan huraian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Raqib dan Asy-Syahid sebelum kita masuk pada nama yang lain. Sebelum kita surai, ada sebarang soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafar.